jogging ke apa, semuanya berdasarkan muscle memory. Okay. Untuk orang yang dah biasa hiking mungkin boleh adapt lah kan. Tapi untuk yang macam baru ni lagi, selalu kita akan suruh lari atas treadmill tu, jogging, naik turun tangga, macam tu lah. Untuk sebenarnya kaki, kita nak kuatkan kaki. Sebab untuk ada kadang-kadang ada orang ni dia tak pernah jalan panjang, selama 7 jam non-stop. So kita nak biasakan suruh dia lari jogging ataupun buat brisk walk ataupun lari atas treadmill. Ada ke certain kilometer dia kena jalan ke apa ke, you set ke ataupun just sebenarnya generally? depends sepanjang berapa jam kau boleh jalan. Kita nak biasakan lah, nak biasakan dia berjalan jauh sebenarnya. Macam tu je. Tak hiking, tak treadmill pun tak apa. It's a very good punya preparation lah, yang macam Kila begitu tadi kan. Cuma kalau based on aku punya experience lah kan, kalau hiking ni kalau boleh, preparation yang paling penting adalah travel sebelum pergi hiking tu. This is my experience. Sebab yang hiking ni, contoh kau nak gerak, kau nak angkat sahur, nak kena angkat sahur, contoh pukul 7 pagi. Okay. Duration, the distance nak ambil, contohlah kata ada gunung kat Terengganu contoh, daripada KL nak pergi ke Terengganu dalam 4 jam 5 jam. Dia akan gerak tengah malam tu bro. Dia akan gerak tengah malam. Yang fit akan drive lah. Yang mana kerja benda semua kan. So akan ambil masa tu rest. Tapi kau rest dalam kereta is different. Betul. Itu yang jadinya bila dah sampai pukul 7, kau dah solat subuh semua, kau still lagi penat lah, kita panggil penat. Body kau tak ready lagi kan. So kau terus hike tau. Bila kau terus hike, kau bawa load yang contoh 4 hari punya load banyak tau, ration nak kena bawa. Betul tak Gila? Barang kau lagi dengan bag kau lagi, lepas tu nak ikut route lagi, nak panjat pacak pun benda semua. Itu yang boleh jadi pengalaman aku sendiri, gerak pukul 7 sampai campsite pukul 9 malam bro. Lama tu. Lama sangat lama. Itu saya experience lah. Betul. Tapi sebenarnya yang penting adalah tidur. Betul. Saya kalau macam trip yang hardcore ni, saya selalu follow Brother Eddie John. Eddie John ni dia sebelum ni dia adalah Presiden Persatuan Malim Gunung lah. So saya selalu ikut dia. Saya sangat suka ikut trip dia. Sebab apa? Sebab kita orang akan gerak sehari sebelum kita orang pergi naik gunung lah. Contoh macam pergi Tahanan, nak hiking hari Selasa. So nak hiking hari Selasa, so hari Isnin tu dah ada dekat sana. Dah sampai. Kita tidur kat homestay, kita dah relax. So badan kita tak pressure, tak penat. So sebenarnya tidur tu penting korang. Tapi sekarang ni biasalah trip hiking, kita nak sunrise, naik pukul 2-3 pagi. Saya memang cukup tak suka. Tapi saya tak boleh buat apalah, saya kru. Saya kena ikut. Kru kena ikut lah. Kita kena ikut. Betul. Tambah-tambah tukang masak, dia akan sediakan menu sebelum, hari ni masak ni. So kau kena pikul tu lah. Betul cakap, betul lah. Tapi so, macam kita selalu bincang kan, episode sebelum ni pun kita selalu cakap resting is very important. For recovery. Even it's like macam I last time do multiple obstacle run. So it's like sometimes benda tu bukan kat KL, outside from the KL, or sometimes outside of the country. So I at least try to travel 1-2 days before to sampai just macam nak relax, ambil masa, so that next day during the event day you fully energized. Actually I mean the reason why kita kena full day energized, orang tak dapat maksud dia tau sebenarnya. Actually benda tu ialah pace kita untuk permulaan. So when you have the right pace, nanti InsyaAllah pace tu dia je kan. Okay, Kila, kita masuk topik yang serius sikit Okay. Sebagai seorang perempuan, of course lah, sebagai perempuan, nama Kila kan. Sebagai wakil kepada orang perempuan. Okay, apa cabaran yang paling besar kalau masuk dalam hutan ni? Mungkin boleh share sikit tentang safety ke, ataupun kalau group tu biasalah bila hiking ni ramai lelaki, mesti ada cat calling kot lah. Sepanjang pengalaman saya tak pernah ada lagi lah. Tapi macam you, apa yang orang luar sana boleh prepare kan? Cabaran sebagai seorang perempuan, kalau saya sendirilah, masa mula-mula saya nak start hiking tu, satu adalah bila kita period. Itu sebab sekarang ni perempuan bila period dia tak nak masuk hutan. Takut hantu, gangguan. Lagi satu leceh. Betul. Lagi satu leceh, tak ada siapa nak ajar macam mana kau nak kena tukar hygiene apa semua kan. Kalau pasal safety
safety dalam group hiking tu sebab kita ada malim. Okay, kita ada malim and kru-kru, mungkin kru-kru hiking pun berpengalaman. So far macam saya tak pernah lah kena catcalling ke apa sebab masa saya zaman saya dengan Court Outdoor, saya ada brother-brother. Okay. Jadi bila dia orang cakap, "Weh, dia ni budak kau, jangan kacau." Okay. Dia ada brother-brother besar. Saya dalam company tu ada 8 orang lelaki. So memang dia orang macam nak bercakap dengan saya pun macam tak ada berkesempatan lah. Dia ni kalau aku ni kena ni dengan badik apa semua kan. Kita ada abang-abang. Okay. Jadi sebenarnya untuk perempuan ni nak pergi hiking boleh, tapi if berlainan jantina, kita kena cari yang betul-betul kita trusted lah. Okay. Macam kita rasa selamat and dia boleh dipakai. Sebab kadang-kadang bila kita pergi hiking dengan gunung, kat luar memang kawan kita macam dia ni boleh harap, tapi dekat gunung hampir. Masa tu baru kita kenal, dia ni macam ni. Kan orang kata naik gunung baru kita tahu perangai orang sebenar macam mana. So kena, kalau nak pergi dengan grup lelaki, make sure grup lelaki tu yang bukannya aneh-aneh lah, yang kuban-kuban lah, macam tu lah. Tapi kalau selalunya open trip kan, sepanjang saya open trip, klien saya tak pernah ada isu kena kacau ke apa. Adalah one case tu itu terjadi, tapi kita tak nak mention dah. Itu saya takut sensitif. Okay. Tak apa, cakap je. Cuma tapi dia melibatkan pihak Maling Gunung. So okay. Kita tak nak cerita pasal tu lah. Kita anggap je lah benda tu dah settle. Cuma untuk macam catcalling tu so far tak ada. Dalam klien saya lah. Saya tak tahu kalau hiker perempuan lain kena ke apa kan. Tapi itulah saya cakap, kena cari, kalaupun kau pergi solo, ajaklah kawan perempuan, bawa berkawan lah. Sebab kadang-kadang kita seorang-seorang kan, perempuan dia macam rasa tak selamat. Betul. Lepas tu memanglah kita akan dapat kawan baru, tapi kita tak fully kenal orang tu macam mana kan. So at least adalah kawan 2-3 orang ataupun seorang pun okey. Okay. Kila ada share tadi pasal period during during hiking kan. Okay, mungkin you boleh sharekan sikit some tips lah Okay, some tips macam mana nak handle sebenarnya. Sebab kita orang lelaki, so of course kita tak tahu. Lelaki senang je, korek-korek lubang, settle dah kan. Itu perkara biasa bro. Kalau masuk dalam gunung, aku akan jalan dalamnya, jalan seorang-seorang pagi-pagi lepas subuh tu, korek-korek lubang situ. Tapi perempuan pun sama lah, sama je macam kena tu. buat benda sama ke? Saya pun kalau nak buat air besar ke, sama je pagi korek. Tapi kalau macam kita cakap pasal period kan, okay, kalau ada sumber air, okay, selalunya saya tak sarankan untuk basuh lah. Sebab kadang-kadang kita basuh kat sini, kita tak tahu kat bawah tu orang tengah buat apa. Kau orang tengah basuh something ke apa kan. So kalau kat dalam hutan tu, saya tak tahulah. Sebab sebelum ni saya pernah dapat kecaman. Saya share pasal benda ni adalah makcik-makcik Facebook. Okay, cakap lah, kenapa nak kena ajar benda ni? Kau perempuan, mestilah kau tahu nak handle kau punya ni sendiri kan. Actually tak. Saya dah pergi a few gunung dan saya masih lagi nampak pad atas trail. Allah. Yang terbuka, yang ada darah. Dekat dalam Malaysia? Ya. Dekat selit dekat bawah batu. Okay. So untuk kepada makcik-makcik yang kecam saya tu, sebenarnya actually perempuan, walaupun dia tahu menguruskan benda tu, tapi dalam hutan benda tu sangat berbeza. Okay, tips yang saya boleh bagi, selalu apa yang saya bawa lah, saya akan bawa ziplock. Okay, ziplock. Extra ziplock untuk kita simpan bila kita dah tukar. Okay. Pad, biasalah extra pad. Saya akan bawa getah. Saya akan bawa surat khabar ataupun kertas A4. Ini tips yang saya dapat. Okay, kenapa surat khabar? Sepatutnya surat khabar lagi better lah daripada A4. Sebab surat khabar tu, okay, bila kita dah tukar, kita tak basuh ni, kita dah tukar, kita dah lap, kita dah bungkus yang cantik. Kita bungkus yang cantik maksudnya jangan jangan terburai lah, janganlah. Tak adalah sampai duduk di band. Maksudnya gurau-gurau. Kita ni lah kan, kita bungkus je kan, sebab kita tak basuh kan dalam hutan. So kita akan securekan lagi benda tu dengan surat khabar. Sebab surat khabar ni dia ada antioksidan yang tinggi yang boleh mengurangkan bau darah pad. So kalau kat rumah sekarang ni semua media digital kan. Kalau tak jumpa surat khabar, bawa je lah kertas A4 kat rumah tu, prepare pergi hiking, kau potong siap-siap.
mengikut macam mana lah. Kalau kau jenis kemas, kau potong lah. Kalau kau Okay. jenis yang bersepah je, kau bawa je lah yang satu A4 besar tu kan. Macam tu. Lepas tu getah, last sekali getah. Getah tu sangat penting. Bila kita dah bungkus second layer dengan surat khabar ataupun A4, saya akan bungkus dengan getah. Saya akan ikat dengan getah. Okay. So kita campak, kita masukkan dalam ziplock tu, Okay. dia takkan terburai. Betul? So bila kita letak dalam beg hiking, kita tak nak keluarkan dia, I see. kita safety. Kita dah tak payah risau, alamak beg aku tadi macam mana, terbuka ke apa. So salah satu dia agak renyah untuk yang first time. Tapi kalau dah biasa, benda tu biasa je. Benda tu kau boleh practice lah. Okay, satu tips baik ni tips ni. Bukan pakai untuk kau. Memang tak. Bukan untuk kau. Okay, so dia kata thank you Kila for sharing the tips. Thank you Takaful Besti. Okay. So very bawa surat khabar Surat khabar ataupun kertas A4. Surat khabar tu kita potong lah jadi bentuk A4 ke kan, sesuai dengan macam mana kita nak balut lah. Macam tu. Tapi selalu orang akan macam, sebab saya selalu dapat feedback, dia kata sebab selalu kalau dia orang pergi hiking, dia orang akan lepaskan waktu dia orang period dulu baru dia orang pergi. Kalau ada trip. Betul. Tapi macam saya macam bila saya dah ada tips ni, saya dah biasa buat, saya tak kisah pun. Sebab saya tahu pengurusan dia macam mana. Sebab ada setengah orang dia nak lepaskan dia punya timing period tu sebab dia tak tahu macam renyah lah macam ni kalau tak ada sumber air. Saya pernah je pergi hiking tempat tak ada air. Tempat tak ada air. So memang kita dah prepare lah. Perempuan selalu saya suggestkan bawa bidet lah. Bidet air sendiri. tandas. Air tandas kan. Air tandas tu memang kena sentiasa ada sebab kadang-kadang nak terkucil apa, hutan tebal kan, kita tak jumpa punca air. So kita terpaksa lah tukar-tukar ni semua. Dia take time sikit lah. Tapi untuk yang first time mungkin akan rasa macam banyak betul step nak kena buat kan. Tapi bila dah lama tu dah biasa, tak ada masalah kan? Itu valuable tips juga. So Kila, selalunya kalau orang bila perempuan tengah period dia selalunya tak tahu, mungkin you boleh share dengan you punya pengalaman dekat lah you punya trip apa semua kan. Perempuan ni kalau period dia ada satu, orang panggil apa, senggugut senggugut kan. So senggugut ni ada orang boleh handle, ada orang tak boleh handle. So mungkin you boleh share kan macam mana kalau orang yang tengah hiking ni tiba-tiba dia period. Okay, lepas tu dia body dia dah tu lah tak larat. Macam mana you nak handle benda tu? Setakat ni saya tak pernah lagi handle orang macam tu lah. Tapi sebelum hiking memang kita dah bagi tahu awal-awal, kita akan tanya period ke tak. So kalau dia kata period, kita akan tanya lah, kita akan tanya detail lah, dah berapa hari apa semua kan. Lepas tu setiap kali hiking memang saya akan remind dia orang bawa benda-benda penting lah, macam first aid. First aid tu tak kisahlah ubat senggugut ke, ubat sakit apa, everything ubat yang yang patut makan during kau period ke apa kan. Saya memang dah remind awal-awal lah. So kalau macam kita akan tanya juga, larat ke, boleh ke jalan apa semua, everything. Tapi bagi saya, kalau perempuan tu tengah period, dia join hiking, so saya rasa tak ada masalah. Dia boleh handle that kind of sakit ke apa. Of course lah. Betul, sebab dia yang choose untuk pergi hiking kan. So saya assume yang dia okay. Dia boleh counter lah dengan dia punya period pain and everything. Tapi memang kita akan remind lah, kalau period ke apa, bawa ni, kalau ada ubat sakit apa-apa, kena bawa ubat sendiri. Sebab kita kru ataupun malam, kita tak boleh bagi ubat sesuka hati. Betul. Benda tu kalau dia ada allergic ke apa, kalau dia tahu benda ni, sebab kita dah share kan. So ni adalah tips lah, kalau korang semua pergi hiking, kalau korang ada makan ubat, contoh ubat allergic ke apa, bawalah ubat sendiri. Jangan harapkan orang lain. Okay. Sebab once badan kita ni lain-lain. So kita tak pernah makan ubat ni, tapi dia kata okay, ni ubat allergic, kau boleh makan ni. Once makan tiba-tiba makin teruk ke apa kan. Kalau orang yang makan tu tahu yang dia boleh saman kru ataupun tu, dia akan buat. Tapi nobody know. Sekarang korang dah tahu. Okay, sekarang korang dah tahu. So lepas ni pergi hiking, bawa ubat sendiri. Okay, pergi hiking bawa ubat sendiri. Betul. Kan, jangan minta aku punya Panadol Activaz aku. Kalau dah biasa makan ubat yang sama, saya rasa tak ada masalah lah. Kalau ni different kind of ubat kan. Panadol tak apa lah bro. Tak boleh bro, dalam hutan dia limited. Okay, ada soalan je Sean Go ahead. Ada soalan daripada TikTok, daripada Encik Din. Dia tanya,
Equipment atau gear hiking untuk wanita lain ke dengan lelaki? Saja tanya nak ajak wife nanti. Sama je. Sama je kan? Sama je. Kecuali barang personal lah. Kecuali barang personal. Dia kadang-kadang ada orang akan tanya, perlu ke bawa stick hiking ke apa Polo. kan? Pole. Dia depend sebenarnya. Kalau sebenarnya stick pole tu dia membantu jugalah. Lagi kalau orang yang dah berumur ke apa yang tak pernah hiking kan. Stick tu adalah untuk support system untuk kita punya lower body. Okay. So kita tak adalah rasa macam penat, terbeban sangat kan. Especially kalau kita bawa beg berat-berat kan. Yang 28 kilo apa semua kau bawa beban tu. Untuk lelaki mungkin dia dah biasalah. Macam porter apa semua kan. Tapi untuk perempuan kalau rasa macam nak jagalah kita punya lutut apa semua, better bawa stick tu lah. Normally you bawa berapa berat? Liter 35. Tak sampai 35. Perempuan selalu kalau saya pergi trip dengan brother-brother tu, dia cakap paling berat pula 22 kilo. 22 kilo untuk 22 perempuan kilo lah. Untuk 45 liter bag. Bag saya 45 liter up to 50. Tinggi Besar. 22, 23 macam tu lah. Lebih daripada tu adalah, tapi mungkin trip yang V2, V3 yang 14 hari, 15 hari, sebulan, 2 bulan macam tu lah. Aku nak share sikit lah pengalaman Tiba-tiba macam terimbas bila sebut pasal bag berat semua ni kan. Last time masa aku hiking dekat Indonesia, kita pergi Semeru. Okay, kita pergi Semeru. Kita tengok benda tu dekat dalam Facebook. Orang Indonesian dia lelaki, tapi dia pakai pink semua. Perasan tak? Pernah tengok tak gambar tu? Tak pernah. Tak pernah Tak pernah. Dia pakai pink semua. Bag dia pun bag yang dia custom made 100 liter. Wow. 100 liter, punya tinggi. Itu bawa rumah tu. Kau tahu tak apa dia dalam tu? Apa? Orang Indonesia suka makan apa? Ayam penyet kan? Ayam penyet. Yang ulet sambal kan? Mendaklah tu pun ada dalam bag. Benda tu berat baik. Ada dalam bag. Tapi trip dia memang sempoi lah. Trip dia dia kalau bahasa perumpamaan dalam Malaysia, pikul macam hamba, makan macam raja. Kat dalam tu dekat Indonesia. Serius bro. Bag tu tinggi. Dia suruh aku angkat. Aku jumpa dia. Suruh aku angkat. Try lah mas angkat. Tak terangkat bro. Tak terangkat. Memang tak terangkat. Tu baru nak angkat, belum lagi aku pikul. Pakai kan. Dan track dekat Indonesia, dia memang track dia cantik lah, bersih. Track Indonesia kan, track bersih. Tapi dia punya macam mana kebersihan is different. Kebersihan dia different dengan Malaysia punya. Sangat-sangat different lah. Tak payah cerita lah dekat sini. You need to feel it bro. Okay. Lepas tu yang aku salutnya dekat sana, macam dekat Semeru tu, setiap perjalanan tu setiap perjalanan ada checkpoint. Okay. Dekat setiap checkpoint ada orang menjual. Ada orang menjual setiap checkpoint. Kau bayangkan sampai ke campsite sebelum nak ke peak. Sebelum nak ke peak tu, dekat situ pun ada orang daripada bawah. Dia bawa naik lah. Dia bawa naik. Ada jual nasi uduk, ada tembikai. Bawa tembikai 2-3 biji yang besar-besar tu, potong kat atas jual. Harga gunung lah. Harga gunung standard lah. Harga gunung. Dia macam harga pavilion lah kat atas tu. Kau tengok sedap ni tembikai ni kan. Of course lah kau nak kan. Barang rare bro. Barang rare kat atas tu lah. Bagi sama macam Panadol tadi lah. Okay. So quick and simple lah Kila kan. So it's like since you pun bawa brand Skomat ni, it's a very nice brand kan. So it's like maybe you boleh ceritakan yang apa barang yang Skomat bawa, and which is like can be used for day to day hiking ke ataupun events ke apa ke. Okay. So Skomat ni dia okay, before that I nak tahu Skomat tu nama dia kan ada nama penuh ni? Skomat ni dia ada nama panjang lah. So Skomat ni bermaksud S tu Set Kit Outdoor Malaysia. Set SAD SET. Set. Oh, Set SET. Okay. Set Kids Outfit Outdoor. Kit outfit. Outdoor Malaysia Adventure. Nice. So kita orang dah establish 2018. Establish 2018. So sampai sekarang lah.
So orang selalu tanya, Skomat ni brand lokal ke? Sebab diorang ingat Skomat ni Indonesia. Yes, exactly. Kita Skomat brand lokal and kita berpaksikan pada Jepun lah. So sebab tu baju, kalau tengok baju Skomat, tengok dekat website, kita memang macam streetwear. Betul? Kita ada baju yang bawa pergi hiking, kita ada baju yang boleh pakai daily. So kenapa Malaysian Adventure? Sebab Skomat ada atlet. Okay, Skomat ada buat mountaineering orienteering ada. Last saya tengok konten. Bukan. Last week kita ada hantar dalam 7 team atlet Skomat untuk masuk satu pertandingan lah, map navigation. Okay. Orienteering kan? Pergi orienteering kan? Ya betul. Okay. So adventure race. So Skomat ada atlet, and atlet tu kita boleh tengok dekat social media, Kamikaze Skomat. Okay. So diorang ni selalu bukan fokus pada hiking. Bila kita sebut pasal adventure race kan, dia buat semua, kayak, hiking, lari Everything atas gunung, everything. So tu one of kekuatan Skomat lah. Kita ada atlet. Lepas tu kita punya barang tu sometimes ada yang macam collaboration dengan atlet. Macam topi, baju yang kita akan bagilah pada atlet untuk diorang bawa nama Skomat lah, macam tu. Okay. Interesting bro. Yang mountaineering tu, dia punya orienteering tu. Okay, tak apalah. Jangan cerita pasal aku pula kat sini. Sebab ada satu kamikaze tu, yang rambut panjang tu, apa nama dia? Boy. Saya kenal dia as Abang Boy lah. Okay. Abang Boy nama dia. Tak ingat lah apa. Tapi dia dah complete Everest kan? Dia dah Everest. Yang panjang dalam kamikaze rambut panjang lelaki. Kalau tu yang saya kenal lah Abang Boy je lah. Kot ada yang lain. Macam mana nama dia? Sebab dia geng-geng dengan dulu last time ada geng-geng yang pergi complete buat ke Abang Kicuk. Tak Syam lah. Tak apalah. Tapi dia yang dah complete, yang dah pergi Everest, yang dah buat K2. Ni geng-geng tu lah. Geng-geng yang buat kat luar punya, dengan Muka Robin, dengan Datuk Muka Robin sekarang kan. So dia ada selalu salah seorang tu, dia ikut. Dia memang bila aku tengok dekat dalam website tengok ada Mamat ni, so betul lah Abang Boy lah tu. Boy lupa lah nama dia. Dia punya pernah ikut lah, dia punya masa tu dekat Gunung Rajah, dia bagi sharing. Dia dengan Datuk Muka Robin. Sekarang diorang dah banyak stop hiking pergi ke situ. Biasalah. Orang-orang lama sekarang ni tengok semua banyak. Kalau tahu LRC Putrajaya kan, itu memang jumpa banyak gila hotel-hotel hiking. Yang diorang tak adalah beralih, orang cakap je lah bila dah berumur kan, so diorang nak lagi buat aktiviti yang mungkin dah mau santai. Tapi Abang Boy tu dia masih lagi dalam adventure race lah. Mantap. Okay, right. Kila, kita nak cerita lagi sikit, nak tambahkan sikit lagi. Okay, tentang kita masih lagi nak tersentuh tentang isu safety dekat dalam gunung ni. Okay, kadang orang cakap kan, kita ni nak hiking ni sebab trend je. Okay, tapi orang lupa tentang safety. Okay, antara safety yang paling simple yang orang lupa adalah apa dia? Dia lupa. Kadang-kadang orang lupa benda ni. Kadang dekat dia pun tak ada. Whistle. Whistle. Kenapa penting whistle? Cuba sharekan sikit. Saya bagi Kila sharekan dulu. Kalau macam ikut saya punya knowledge lah sepanjang ni, whistle ni penting. Let's say kita terkeluar daripada track, off track. So kadang-kadang diorang tak tahu, yang baru ni dia tak ada ilmu pasal ni. Bila kita keluar off track, kita dah tak jumpa sesiapa ni. Whistle tu adalah salah satu, orang cakap penyelamat. Dia bukan 100%, tapi at least orang akan dengar bunyi whistle tu. Kalau kita off track ataupun kita dah tersasar jauh. Tapi benda tu yang orang selalu tak bawa lah. Saya share sikit lah sebenarnya. Item yang penting, yang perlu ada dengan kita sebenarnya, yang perlu kita bawa. First, benda yang berbunyi, which is whistle lah. Benda yang bahan yang mudah membakar. Lighter ataupun mancis. Tali. Tali. Benda yang tajam, pisau atau parang. So selalu kalau saya cakap pisau dengan parang, diorang akan tanya, perempuan pun kena bawa parang ke? At least ada pisau lah. Pisau apa korang boleh, semua sekarang ni boleh Google kan. Murani,
Pisau-pisau untuk macam tu. Lepas tu kita kena bawa headlamp. Sebenarnya dalam hiking ni benda paling penting headlamp. Okay. Tak kisahlah kita pergi hiking pukul 5 turun dah ni, pukul 5 dah sampai bawah. Tapi orang cakap don't underestimate the jungle. Kalau time tu kau nak sesat, kau naik Broga pun boleh sesat. Tengoklah kes Broga tu tak ada apa pun. Betul. Tapi masih ada lagi benda sesat kan. Orang sesat. So sebenarnya paling penting adalah headlamp. Headlamp, first aid, whistle, benda pisau parang, tali dengan bahan bakar. 6 benda ni sebenarnya penting, perlu ada. Yang lain tu the rest tu makanan, air. Additional lah. So actually lagi satu tips kalau pergi hiking, lebihkan ration tak apa. Jangan kurang. Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi. Tak kisahlah kita naik rawang bypass sekalipun, tiba-tiba kot ada orang injured, lepas tu kita pula macam akan tunggu dia ke apa kan. At least kita ada makanan lah, walaupun makanan yang ringan. Sebab rawang bypass tu dia macam easy access. Tapi let's say kalau something bad happen, at least kita ada barang yang orang tak ada. Bukan untuk diri kita, tapi benda tu akan berguna pada orang lain. So benda ni memang selalu saya akan bagi tahulah. Cuma macam parang, pisau tu kan, diorang kata, alamak saya kena beli parang ke, saya kena beli pisau ke kan. Kalau macam benda tu kita boleh excuse lah. Sebab as long as ada crew, kita boleh kita boleh kawal selagi yang mampu. Tapi benda-benda yang 6 benda saya sebut ni memang perlu ada sebagai seorang hikers lah. So benda barang-barang yang Kila mention tadi tu pun sebagai salah satu survival things lah. Kalau boleh kalau boleh kita savekan some snacks. Snacks lah, coklat ke apa, simpan untuk diri kita. Kerana kita tak tahu, betul lah macam Kila